Aku yakin ramai gila yang minat Itachi, tapi ramai tak tahu kisah sebenar pasal awet dia, Izumi. Jom kita masuk ke sisi gelap hadiah terakhir Uchiha Itachi. Ramai ingat malam tu Itachi cuma fikir pasal Sasuke. Tapi dalam novel Itachi Shinden, Book of Bright Light, orang pertama yang dia cari adalah girlfriend dia, Izumi. Cerita ni agak berat sikit tau. So sambil dengar tu, lagi best kalau korang sambil layan popcorn Kokoshka ni. Popcorn ni confirm tak ada biji keras tau. Salutan dia pun penuh, warna pun pekat. Barulah tak potong mood tengah shot layan cerita. Rangop, tangan tak melekit, memang on point. Okey, berbalik pada Itachi, dia tak bunuh Izumi pakai pedang. Dia guna Tsukuyomi. Tahu tak berapa lama Genjutsu tu berlaku? Cuma 0.000001 saat. Tapi dalam kepala Izumi, Itachi bagi dia hidup bahagia selama 70 tahun. Diorang kahwin, ada anak, sampai ada cucu, dan Izumi meninggal sebab sakit tua di sisi Itachi. Bila mimpi tu dah habis, otak Izumi percaya yang dia memang dah mati waktu tua. Jantung dia berhenti dan dia hembuskan nafas terakhir sambil cakap terima kasih dekat Itachi. Ramai yang kata ni cara membunuh paling sweet dalam Naruto. Bagi aku ni agak psycho lah. Korang rasa macam mana? Itachi ni terlalu kejam ke? Walaupun dia dah buat benda psycho macam ni,